Ya, lengkuas cari yang masih pink-pink. Ya, betul. Lengkuas cari yang pink macam ni. Jadi, bila kita makan nanti, lengkuas ni sedap. Ada yang masak sambal tahun, dia tak letak serai. Cantik punya letak serai. Ya, jangan perdebatkan. Cara orang masak lain-lain. Resipi cantik-cantik tumis, ada halia dan ada serai. Yang nak follow boleh, yang tak nak follow cantik tak paksa. Okey, semua ingredients ni kita akan tumis. Bismillah. Ini cara cantik. Alhamdulillah. Mana yang dah rasa tu, diorang memang siap suruh cantik open order. Jadi mana korang yang percaya dengan cita rasa cantik boleh follow. Ya, tapi yang korang rasa macam macam lain je sambal tahun ni, jangan follow. Senang. Okay, kita masukkan kulit lembunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Tu dia. Subhanallah. Bismillah. Tapi kalau kita guna santan yang pekat sangat, boleh masuk sedikit air ya. Sebab yang ni dia pekat. Okey, dah mendidih, masukkan kerang. Masuk kerang. Bismillah. Tu dia kak. Ada ke yang tak terliur kak oi? Kulit lembu, cili hijau. Bismillah. Kulit lembu dengan lengkuas. Lengkuas muda ya. Bismillah. Itulah cantik kata. Lengkuas, korang cari lengkuas muda. Lepas tu, lengkuas tu korang rebus dulu. Bila dah macam tu, korang dapat lengkuas muda. Lepas tu lengkuas tu korang dah rebus dulu kan. Bila korang makan, tahu tak lengkuas tu rasa jadi macam apa? Lengkuas tu rasa dia macam sengkuang. Rangup-rangup, rasa dia tawar. Tak ada rasa getir, tak ada. Sekarang kita makan kerang dengan ikan bilis.